Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Zlan Auto. Ni kita ada sebiji Viva 850. Dia datang kat kita, dia cakap ada bunyi lah bahagian bawah. Dia bila jalan tak rata tu ada bunyi. Punya steering pun ada free sikit lah bila jalan bumping. Jadi kita check apa masalah dia ni. Okay, tengok lower arm dia bush dah barai. Tinggal masa nak cabut je ni. Ini belah kanan, ni belah kiri. Lepas tu boleh tengok bojong dia. Dah tak ada grease lah. Atas bawah dah boleh main. Cik ada bunyi lagi. Ni pun belah kiri ni. Jadi kita cakap corner ni berpunca daripada lower arm. Jadi kita saja dia tukar lower arm lah. Lalu kalau kes macam ni kita akan bagi dua quotation lah kat customer. Yang pertama kita akan tukar satu set seketul ni. Yang kedua kita akan tukar bush. Tapi kalau kes macam ni bush dia pun dah barai, lagipun bojong dia pun dah barai, jadinya costing dia lagi mahal pada baru. Jadi kita saja kat dia tukar baru seketul, settle. Ok, kereta ni bahagian lain suspension dia mantap lagi. Jadinya kita tukar bahagian lower arm ni lah. InsyaAllah tukar lower arm ni semua settle lah masalah bunyi dia. Ok, ni kita nak tunjuk lah cara pemasangan lower arm. Lower arm dah pasang, cara nak ketatkan skrunya. Dia bukan apa, kalau kita guna betul cara ni ikat, jadi bush tu dia akan tahan tau. Ok, pastikan lower arm tegak macam tayar kereta duduk atas jalan. Ok, boleh nampak dah tegak. Ok, bila tegak macam ni baru kita ikat skru lower arm ni. Ikat macam ni, bush tu kedudukan dia rata tau. Kalau kita tak jack, bush tu sengit. Jadi bila kita ikat, dia ada tekanan kat situ. Okay, jadi macam tu lah. Belah sana pun sama juga, cara yang sama kita pakai. Kita guna untuk ikat skru ni. Lagi satu, kalau lower arm dua Viva ni, kalau ori dia datang, skru dia duduk atas tau. Kepala skru ni duduk atas, nut ni duduk bawah. Jadinya kalau kita nak keluarkan dia, kita kena turun sikit frame ni. Turun, kalau tidak dia sangkut sini nak keluar. Jadi bila kita dah turun frame tu, kita akan terbalik dia. Jadinya nut duduk atas, kepala skru tu duduk bawah. Dia lagi memudahkan lah lepas ni proses kerja. InsyaAllah kalau kita ikat kuat, dia takkan tercabut ni. Yang mana dah tukar lower arm tu, nak tukar lower arm, frame dah turun. Kalau skru original lagi lah, elok terbalikkan lah. Sebab bukan apa, memudahkan kerja. Komen lepas ni nak buat kerja. Ok, lepas kita siap pasang semua, dah ikat, kita akan marking tau ni. Boleh tengok lah, kita akan marking. Ini bukan apa tau, lower arm pun kita marking. Semua yang skru kita buka kita akan marking. Dia bukan apa, dia untuk kita tak terlepas pandang lah skru mana yang belum ketat. Itu memang pada kat Zlan macam tu lah selalu kita buat. Ok, sebenarnya hari raya kan dah berjalan jauh, jadi boleh lah hantar kat bengkel ni. Kita check balik apa yang bermasalah, kita akan suggest tukar lah. Ok, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.